Assalamualaikum, saya Fikri Hakimi. Dan saya Bashir Chandra. Kembali kita dalam rancangan Kes Apa Hari Ini. Baik Fikri, apa topik yang kita bawa pada hari ini? Untuk hari ini kita akan bawa satu topik yang menarik, iaitu rasuah. Menarik. Awak tahu dalam indeks rasuah negara kita berada dalam di tangga ke-57 dan daripada 108 buah negara. Wah, tingginya. Rasuah ni berlaku di mana-mana sahaja, di pejabat, di warung tepi jalan dan pelbagai tempat yang kita tidak sangka. Dan kita tidak sangka individu yang sangat dikenali oleh ramai, iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak selaku bekas Perdana Menteri kita juga terlibat dalam kes rasuah. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang kes rasuah, tapi bukan kita berdua sahaja, tetapi kita akan ulas kes ini dan kita bawakan bersama kita pada hari ini para pegawai SPRM yang lebih pakar dalam kes-kes rasuah. Baik, di sebelah saya Puan Nurul Syafiqah, Puan Putri Aina Syahira, Tuan Danish Daniel dan Tuan Chong Kim Ho. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Baik, Tuan Danish, boleh bagi tahu kepada para penonton apakah itu rasuah dan sejauh mana pentingnya kes rasuah ini? Okey, baik. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM, rasuah ni dia sebarang pemberian, janji ataupun tawaran sebagai ganjaran bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan ni kita boleh jadikan dia dalam bentuk wang, bentuk hadiah, komisen, bonus atau apa-apa manfaat yang lain. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita akan mengupas lebih mendalam berkaitan kes rasuah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak berkaitan YNDB SRC International yang pernah menggegarkan satu Malaysia. Baik Puan Syah, bolehkah kami tahu latar belakang berkaitan kes rasuah ini? Okay, kes rasuah SRC International melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak juga berlaku di Malaysia dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Isu berkaitan YNDB ini juga mula didedahkan kepada umum sekitar tahun 2015, manakala dakwaan khusus melibatkan dana SRC menjadi fokus siasatan antara 2018 sehingga 2020. Pihak yang terlibat juga termasuk Najib sebagai individu utama, syarikat SRC International Sendirian Berhad, serta agensi penyiasat dan penawaan seperti PDRM, SPRM dan juga pejabat peguam negara. Baik, boleh terangkan lagi dengan lebih mendalam tentang kronologi kes ni, Puan Putri? Siasatan berkaitan dana SRC mula selepas pendedahan YNDB pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 pertuduhan ini diteruskan sehingga pertuduhan difailkan. Perbicaraan ini berlangsung dari 2019 hingga 2020 dan pada 28 Julai 2020 Najib disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan melibatkan salah guna kuasa, pecahaman jenayah serta pengubahan wang haram. Sabitan ini kemudian dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 dan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos 2022. Okey, kita sudah berada di penghujung perkongsian yang pertama. Kembali kita selepas ini. Kau tuduh aku ke? Tak ada bukti. Tuduhan kau tu tak ada nilai kat mahkamah. Di Malaysia, Nas, Perdana Menteri pun boleh masuk penjara. Okey, kembali kita dalam rancangan Kes Apa Hari Ini. Okey, kita akan sambung perbincangan kita seperti tadi. Baik, Mr. Chong, bagaimana kes rasuah Datuk Seri Najib berlaku? Kesalahan rasuah dalam kes ini melibatkan penyelewengan dana berjumlah kira-kira 40 juta ringgit daripada SRC International yang dipindahkan melalui beberapa transaksi ke akaun bank berkaitan Najib. Bentuk rasuah merangkumi pelelangan aset, pengebahan wang haram, pecah amanah jenayah dan penyalahgunaan kuasa. Dalam konteks ini, dana SRC bertindak sebagai pihak yang memberi manfaat kewangan, manakala pihak yang menerima manfaat tersebut ialah Najib sendiri melalui akaun peribadinya. Baik, apakah keputusan mahkamah dan hukuman yang dikenakan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak? Okey, baik. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi mensabitkan
Najib bersalah atas 7 pertuduhan berkaitan dana SRC. Beliau dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebanyak RM210 juta, dan hukuman tersebut kemudian dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, menjadikan keputusan itu muktamad pada 23 Ogos 2022. Berat ya hukuman yang dikenakan? Ya, mana-mana pihak yang terlibat dengan rasuah akan dikenakan hukuman berdasarkan Akta 694, iaitu Akta SPRM 2009. Jadi, berdasarkan kes ini, apakah kesan-kesan dari segi individu, masyarakat, ekonomi dan politik? Dari segi individu, Datuk Seri Najib kehilangan reputasi politik dan kepercayaan awam. Kemudian kesan kepada masyarakat, kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan dan pemimpin terjejas. Dan kesan kepada ekonomi, ia menjejaskan imej negara di mata pelaku asing dan menimbulkan kos pemulihan dana yang besar terhadap kerugian dana negara. Terusnya, kesan kepada politik, ia mengubah landscape politik Malaysia dan meningkatkan tekanan untuk reformasi tadbir urus. Pengajaran daripada kes rasuah melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak membuktikan bahawa tiada sesiapa kebal daripada undang-undang dan integriti pemimpin amat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat serta imej negara. Bagi cadangan pencegahan tentang kes ini, ia dapat memperkukuh pendidikan integriti, meningkatkan ketulusan pentadbiran, memberi lebih kuasa bebas kepada SPRM dan memastikan hukuman rasuah dilaksanakan secara tegas tanpa pengecualian. Okey, baik Cik. Sekarang kita berada di penghujung rancangan kita. Secara keseluruhan, kes SRC membuktikan bahawa penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana awam boleh membawa kepada hukuman berat serta menjejaskan politik, ekonomi dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Peristiwa ini mengingatkan bahawa membina semua Malaysia Madani memerlukan pemimpin dan masyarakat yang berintegriti, telus dan bebas daripada rasuah. Hanya dengan menolak budaya penyelewengan dan mengutamakan nilai amanah, negara dapat mencapai kemajuan yang mampan serta mewujudkan masyarakat yang benar-benar bersih rasuah. Terima kasih kepada panel-panel kita atas perkongsian yang sangat mendalam berkaitan isu rasuah di negara kita. So, perkongsian-perkongsian ini insya-Allah kita akan mengadaptasikan kepada rakyat-rakyat Malaysia yang sekarang mungkin terjebak ataupun nampak berkaitan isu ini. Okey. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudi meluangkan masa dalam mendengar isu-isu dan perkongsian berkaitan dengan rasuah ini. So, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.